Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama kami di Diari Misteri. Bersama saya Don Zanji. Saya Hakim aka Kizo. Dan saya Ras. Saya Mabit. Selamat datang ke rancangan Diari Misteri. Yeah. Alright. Akhirnya kita bertemu kembali. So guys, how are you guys hari ni? Penat. Penat Aku penat. Penat bekerja biasa. Biasalah Tak orang tak kita. Betul. Tak orang tak kita, tak Tak binatang. Mana satu? Tak kita tak orang. Betul. Kita tak orang lah. Okay guys, so hari ni topik dia tentang apa dalam diari. So apa dalam diari ni is so called is a email from our listeners yang akan hantarkan kiriman-kiriman dorang kepada kita dan kita akan ceritakan kepada pendengar-pendengar. Betul. So sekarang ni kau kena pinjam aku punya phone lah ni. Betul. Okay, kau faham. Great mind things alike. Yes. That's my string slice Sekejap, mana cerita dia? Nah. Okay guys, kita akan mendengarkan cerita yang sangat seram. Okay guys, kisah ni bertajuk Rumah Kuning Berpenjuru. Okay, Rumah Kuning Berpenjuru. So dia mula daripada sebeginilah. Assalamualaikum. Malam ini aku nak kongsikan satu kisah benar tentang sebuah rumah yang pada awalnya nampak biasa, tapi rupanya menyimpan sesuatu yang tersembunyi. Pada satu hari, ayah menyatakan hasrat untuk pindah rumah. Kami pun mula mencari bersama seorang ejen. Beberapa rumah ditunjukkan, ada yang cantik, ada yang selesa, tapi akhirnya ayah memilih satu rumah. Rumah itu berwarna kuning. Dari luar nampak biasa sahaja. Tak ada apa-apa yang pelik, tapi entah kenapa hati aku rasa tak sedap. Aku beritahu ayah aku tak suka rumah ini. Tapi ayah tetap dengan keputusannya. Malah kami tetap berpindah. Kami buat sedikit touch up, biasalah interior kan, renovation. Nak bagi rumah itu nampak baru dan cantik. Ibu aku ambil tugas untuk bersihkan dinding sebelum cat semula. Dinding itu cuma cat biasa. Semua nampak normal. Tapi masa ibu mula bersihkan dinding, dia terjumpa sesuatu. Bila digosok perlahan-lahan, muncul sesuatu yang tersembunyi. 7 penjuru melekat di dinding rumah, satu demi satu di setiap sudut tertentu, seolah-olah disusun dengan sengaja dan disembunyikan di bawah lapisan cat. Kami semua terdiam. Ini bukan perkara biasa. Kami terus hubungi ejen, tanya tentang rumah itu, tapi ejen cuma cakap mereka pun tak tahu apa-apa. Jawapan itu tak menenangkan kami langsung. Nasib baik belum pindah. Kami sempat berjumpa dengan owner lama dan bertukar nombor. Ibu pun hubungi mereka semula. Dengan hati berdebar, ibu tanya tentang apa yang kami terjumpa. Dan kali ini mereka jujur. Bapa mereka adalah seorang bomoh. Rumah itu pernah digunakan untuk sesuatu dan sebab itu mereka jual rumah itu untuk hentikan semuanya. Selepas itu, gangguan
mula berlaku. Bukan sekali, 2 kali, malahan berterusan. Selama berapa minggu, abang aku mula diganggu sampai kerasukan, padahal dia baru sahaja menengah 2. Kami semua takut. Barang-barang mula bergerak sendiri. Mainan kami berjalan sendiri di ruang rumah. Tapi peliknya, bila sampai bilik aku, semuanya berhenti. Aku sendiri selalu rasa tak selesa, tapi aku amalkan baca doa sebelum tidur dan setiap kali rasa takut. Alhamdulillah, Allah lindungi aku. Semakin lama, kami semua mula jatuh sakit. Badan lemah, emosi tak stabil dan keadaan rumah semakin tak terkawal. Kami dah tak tahan, penat, takut dan tertekan. Selepas sebulan, kami buat keputusan untuk pindah. Ayah bayar baki rumah itu dan kami terus keluar. Tinggalkan semuanya, rumah itu tak dapat dijual. Akhirnya disewakan. Beberapa waktu kemudian, aku dengar dari jiran, rumah itu disewa. Tapi berlaku satu kejadian, seorang lelaki Cina menggantung diri di dalam rumah itu. Selepas itu, jiran kami juga pindah dan sejak hari itu, kami tak dengar apa-apa lagi tentang rumah tersebut. Sampai hari ini, aku masih ingat semua yang berlaku di rumah itu. Dan satu perkara aku belajar, tak semua tempat sesuai untuk kita tinggal. Dan tak semua benda patut kita ganggu. Kalau hati dah rasa tak sedap, jangan abaikan kerana kadang-kadang itu adalah amaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Aku nak tanya. Ni lama betul dia tepuk. Eko. Itu story daripada submission. Betul. Submission really lah. Tak ada. Apa? Dia baca berita. Kan? Tak ada. Dia submit macam gitu lah. Yes. Apa? Cikgu sekolah Dia punya bahasa very formal, Syul. Formal tak apa, aku buat informal sebab aku tak bakukan benda tu. So kalau aku bakukan lagi kekok aku. So dia submit is baku lah. Nah, kau tengok lah. Serius lah. Kau tengok. Dia ada pecahan lagi. Introduction, outro macam buat lagu. Tu yang aku nak ketawa tadi. Aduh. So kalau pada mereka, para pendengar yang nak berkongsi cerita boleh je lah buat santai-santai punya short, insyaAllah. Dan kita boleh memahami lah. Dah. Very okay lah, tak baku sangat lah, but wow. Okay, let's summarize the story is dia baru pindah. Betul. Lepas tu something is in the house. Yes. So the previous owner is Bomo. Previous owner, bapa dia yang mengamalkan benda-benda gini lah. So kira bapak dia tukang ubat lah. Yes. If you want to say in that layman term, yes, correct. Habis yang Cina gantung diri tu, Itu selepas diorang pindah lah. Kira macam the next owner. Tak. Yang Cina gantung diri tu dia pay tenant. dia sewa. Sewa kan. Yes, dia sewa rumah tu. Jadi rumah tu diorang nak jual tak boleh jual. Diorang nak Yes. So dia daripada asset dia jadi liabilities. Wow. So because of this superstitious or this kind of supernatural yang terjadi berkali-kali kat rumah tu, so dia tak jadi jual. So agent tukarlah rumah tu disewakan. Okay, faham. Oh, okay. So tak boleh jual, sewakan orang. Yes. So that tenant gantung diri. Yes. Busy, Syul. Itu Itu dia tak bilang apa dia gantung diri pasal apa. tak ada, dia tak taruh pun dalam tu. Dalam tu tak tahu Kenapa tak tanya? Dia kalau taruh rasa boleh habis satu episod ni nanti. So kirakan okay. So that's one of the
kita punya ni lah Tapi ni kiriman. macam best story. Aku pernah dengar, biasa dengar. There was an agent rumah pun pernah bilang. Aku pernah dengar cerita. Sama case. Nak Correct. jual rumah tu, orang beli, orang kasih balik. Betul. Tu next owner pun sama. Then the story spread. This is what I heard. There's this one story. The story spread. Orang tak nak beli tu rumah. So that agent nak jual rumah tu kira tak ada orang beli for years. And that agent is in charge of that house. And he never managed to sell that house. Until years later, there was a family. Diorang cakap diorang nak rumah, diorang urgent. Then agent tu macam, aku ada rumah satu, tapi aku macam 50-50 nak kasih kau. Ni masuk dalam cerita kan, Tak one of the series. Aku not sure lah. But yeah, then eventually they say, okay, we have no choice, we have to take the house. We have to buy the house lah. And the house was cheap, murah. Of course lah. So, With that kind of condition, dia tak boleh letak harga market ni. So that family angkat, at last kena kacau. And the So? kacau is rabak lah. Kacau dia rabak. Tapi korang tahu kan yang kat Ulen, yang sebelah church tu. Oh, yang orang cakap rock Yes, correct. Kita reveal tapi benda tu dah online balik. Lah. Orang dah dah ada orang duduk tinggal lah. lah. So basically tu dah tak ada. So just shout out kalau mana-mana ejen rumah ada benda nak dikongsi, boleh je lah. Feel free to email us. Betul. Cerita yang ringkas. You know, the more you share, insyaAllah the more we can tell stories and share to The more the orang. merrier orang kata. Correct. The more the Merry Christmas lah. Bukan, Ho. bukan the more the Mariam Mariam mana ni? Mariam Netflix. Okay, so siapa-siapa next nak kongsi kan? Ada So cerita okay, apa? dalam cerita ni apa yang aku boleh faham, so because of bapak dia bekas perubat, Ex-owner ex-owner. Ex-owner punya bapak, dia mengamalkan, kira macam apa Ras cakap tu, dia adalah tukang ubat lah. Tukang ubat. So because of that rumah dah kena ganggu lah. Yes, pasal dia But the thing is, I mean, yelah, kita pun tahu benda ni susah sikit. But I mean, before dorang nak masuk, takkan dorang tak nak semak rumah ke apa ke. okay, benda tu, ini yang aku faham dan aku pelajari. Benda ni kan, dia depends on yang tukang ubat tu loh, berapa lama dia dah amalkan kat rumah tu tau. Pasal kalau dia berapa lama tu, dia tak makan satu hari pun nak semar rumah tu ataupun rukiah rumah tu. Okay, faham. So dia macam apa, what's that word? Okay. It's a long process lah. Kalau kau nak tu proses dia sebenarnya, rukiah je tak cukup. Yes. Sebenarnya rumah-rumah macam gini kan, usually kita nak kena cari all the pointers. Yes, Pasal orang yang mengamal ni semua, dorang suka selit-selit kat correct. penjuru rumah. Oh, maksudnya cari dia punya Wafat dia betul. Apa Jadi English talisman pasal kadang-kadang Betul benda-benda gini, yang tukang ubat ada saka, ada jin, jadi dorang letak kat rumah. Yes. Sebab tu owner rumah kadang-kadang, macam kalau bapak dah meninggal, mak dah meninggal, apa yang mengamal ni semua, anak-anak tak berani nak buat sebab Correct. terlalu seram. Okay. Actually boleh diobat lah, cuma anak-anak tak nak pasal dia takut he's the one that been chosen to pass on, faham tak? To the next generation lah kan. Tapi kesian lah, pada aku kesian untuk orang yang macam kita yang tak ada rumah. Macam aku ni nak beli rumah kan, tahun depan ke apa, sekali tak tahu rumah tu berhantu, Correct. aku yang rugi je. Yes. Jadi aku harap lah yang mana ada simpan-simpan barang ni pergi bersihkan dulu lah sebelum jual rumah. Correct. Tapi kadang-kadang the owner rumah tu memang nak bersihkan, tapi benda tu tak nak keluar, nak cakap apa? Boleh, dia boleh keluarkan juga. Kira orang boleh putuskan orang punya perjanjian towards jin dengan manusia. Tapi aku dengar paling susah saka. Ya, betul. Tapi macam mana pun orang boleh putuskan. Correct. Orang boleh putuskan, and saka tu orang boleh hantar balik tempat. Dia bukan sucker fish bukan Saka Bukan. Itu itulah. Saka dengan puffer lah. Nanti aku pakai puffer. Jangan start nanti aku sebut 9G fish susah tau ni. Jangan. Internal joke. Actually betul lah. Kalau kau letak saka fish dengan puffer fish, dua-dua saka saya ada sedut. Tak sekarang. Bukan. Balik pakai jalan. Balik pakai jalan. Kita bukan berbawa aquarium.
Kau jangan nak adventure cove kat sini lain tau. Okay, back to the path. Kau jangan start. Orang tu nak tahan batuk tu. Sakit tu dekat dia. Kau jangan start. Macam nak je. Oh well. Tak, tapi interesting lah topik pasal rumah ni interesting. Walaupun dah banyak sangat rumah kat Singapura berantu kan. Yang aku heran, Cina tu nampak apa sampai dia gantung diri? Dia nampak diri dia gantung Tak Kau try WhatsApp dia. Mana dah kita tahu. Mai aku dengar tak? Korang dengar suara aku mic test. Macam-macam boleh nampak. Macam-macam boleh keluar. Tak, tapi kadang-kadang bukan nak cakap lah, kira macam kadang-kadang orang kalau dah stres dah ambil jalan pintas. Yalah, betul. Bukan pasal benda tu. Mungkin dah stres, apa, depression. Tapi untuk korang, okay, ni since kita berbual pasal rumah kan. Untuk korang ada pengalaman kat rumah? Pernah. So basically bukan rumah ni, way back, kat Ulen. So ada satu pagi ni, biasalah kan, masih muda kan, manja dengan mak. So nampak mak aku ni baru keluar daripada master bedroom yang tandas lah. So dia jalan, biasalah mak-mak selalu pakai butterfly kan. So dia jalan normal pace lah macam mana mak aku jalan. Dan aku dekat living room, ruang tamu, tengah tengok TV. So tengah tengok TV kartun, terus nampak macam dia side view lah. Boleh nampak mak aku tengah lintas. Dia cakap Bu, nak Milo boleh? Atau kedengar mak aku reply Gitu je yes. Terus dia pergi dapur. Mustahil lah kalau mak-mak pergi dapur tak ada bunyi ting tang ting tung, tak ada. Alexander. So benda tu dia senyap. Dia dah sampai kat dapur tu, dia senyap. Ali tengah fikir, cakap dengan diri aku macam, masa senyap mak aku dah buat wudu lah. Lagi beberapa minit, mak aku keluar daripada toilet. Kira master bedroom tu yang toilet lah. Dengan biasa the same baju, cuma this time dia balut kepala dia dengan tuala. Kira biasalah rambut panjang nak kasi kering kan. Saya macam, bukan ibu tadi dah keluar minta Milo ke? Cakap, mana ada, ibu baru keluar. Kau ni jangan meripik siang hari. Biasa mak-mak memang kan. Ni siang hari lah? Correct. Siang hari Wallahi, serius. Oh, okay. Tetap aku muda. Oh, kecoh Syak. Siang hari Syul. Tengah syok ni tengok TV. Kau tahu aku punya layout Ulen kan. So aku nampak imbas lah dia jalan. Dia jalan macam ni lah, exact same jalan, exact same pakaian. Cuma that, yang the first aku nampak dia macam let hair loose lah kira macam tak ikat ke tak apa. Dia just let basah-basah apa. Cuma yang the real mak aku yang aku nampak tu, dia ikat dengan tuala kat rambut tu lah, kasih kering. Okay. Mak aku blur, aku pun blur. Tapi dalam rumah tu kau dengan mak kau dorang je lah? Correct. Tak ada orang lain. Untuk kau Ras? Untuk aku cakap mana-mana. Kalau nak cakap rumah ada, chalet pun ada. Chalet Chalet pun rumah kan. Chalet macam pada aku, tapi kebanyakan kat rumah lah. Rumah lama kau lah? Rumah lama aku lah. Oh, rumah mak aku. Okay. Untuk kau Flex, ada juga lah? Apa benda? Rumah members lah. Members Members Mansionette. Mansionette memang Seram lah memang sunyi lah Mansionette. Okay. Aku pergi rumah members, aku naik atas, semua kat atas. Bilik kat atas apa, bawah hall dengan kitchen. Naik atas, aku nak turun bawah. Aku dengan member aku keluar. Asal dia ni keluar tiba-tiba. Kita kat dalam bilik. Dia biasa atas 3 bilik. Sini bilik member aku, sebelah bilik parents dia, sebelah bilik kakak dia. So parents dia pergi overseas, that's why kita datang rumah dia lepak. Okay. Kakak dia okay, tapi kakak dia duduk dalam bilik. So aku macam distracted. Aku duduk sama macam ni lah. Kira aku duduk, pintu dah dekat, aku paling dekat dengan pintu. So pintu dia terbuka sikit. Habis aku macam dengar orang keluar. Aku ingatkan kakak dia. Aku keluar, aku macam okay lah, buat bodoh. Sekali lepas tu toilet kat luar apa, aku keluar nak pergi toilet,
kakak dia baru buka pintu. Habis Bukan siapa satu? bukan tadi aku nampak macam ada orang je. Okay, tak apa. Aku tak cakap apa, tak fikir apa-apa lah. Pasal kita ramai dalam rumah, jadi tak fikir apa-apa. Sekali lepas tu aku macam dia baru keluar bilik lah. Okay, tak apa. Aku pergi toilet. Aku keluar, aku tengok tangga bawah tu, aku macam nampak member aku. Member aku turun bawah. Yang siapnya si Denny ni, aku cakap dia, rumah kau dalam maisonette, habis sunyi, like senyap. Buka lampu lah. Betul. Terus cakap, kita kalau kat atas semua, bawah semua kita lampu matikan. Ui, Save bil api air. betul lah, memang safe. Mesti buat. Bawah tu dia tutup lampu, gelap lah siul. Legit kau diri kat tangga, kau tak nampak bawah. Tangga dia punya lampu pun dia tak nak buka. Jadi aku macam, gelap siul. Okay, tak apa lah, ni rumah kau, aku tak boleh cakap apa-apa. Aku masuk bilik, aku nampak member aku tengah duduk kat lantai. Main kau berbual siapa? Tak, aku diri kat tangga tu, aku nampak orang jalan macam member aku turun tangga. Tu aku cakap, dia lagi mana sih? Aku cakap, tak fikir apa-apa ingat. Mungkin nak pergi dapur lah, ambil makan ke apa, nak masak untuk Gelap-gelap kita. makan, Gelap. Tu cakap, asal gelap-gelap dia jalan. Aku macam perasan juga, dia jalan. Orang kalau betul orang, dia turun, dia tahu gelap, mesti dia on lampu. Betul apa? Dia tahu lampu. Tu aku macam, okay, dah terfikir tau, dah second thought tau kira. Okay, masuk bilik lah, buat bodoh lah. So bilik, member aku tengah duduk kat lantai. Kita kira tengah tengok movie lah. Tengah duduk kat lantai, tengok TV. Tu aku macam, alamak, jangan macam-macam lah. Okay, tak apa. Kicu. Tutup pintu, aku duduk sebelah dia. Kira aku duduk gini lah, dia kat depan aku. Tu aku cuit dia, macam aku nak make it sound very casual kan. Kau tadi keluar Gimana keluar? Macam, kau bukan turun bawah ke pergi dapur? Tak ada, aku dia tadi duduk sini. Tu aku tengok member aku yang lain pun, member aku semua yang lain macam, tak ada kat sini pun, dia tadi dia duduk. Macam tak ada, dia duduk je. Macam siapa siap? So habis macam dalam kita beramai-ramai, aku seorang yang macam berani berbuang kakak dia tau. Yang lain member aku semua macam segan dengan kakak dia. Sekali kita nak belah tu, kita nak balik tu pun malam dalam 1-2 pagi. Aku keluar, kakak dia punya pintu buka. Sekali lepas tu aku tengok kakak dia macam jenguk dari luar. Cakap, kak, kita balik dulu lah. Cakap, okay, take care. Kak, aku nak tanya sikit. Tadi kau keluar turun bawah? Tak ada, aku baru bangun tidur. Jahanam. Jeng. Jahanam. Fikiran Syul. Kau ada tanya kawan kau pasal ni? Nak tanya pun macam rumah dia, Aku tak nak diorang fikir bukan-bukan. Betul. Okay, firstly. Secondly, aku tak nak nanti diorang cakap macam, kau orang dah kasih lepak rumah kau, habis cakap macam-macam, you know. Jadi aku just let it be. But that thing macam main-main kat kepala aku. So few weeks later, aku like casually tengah lepak member aku. Aku tanya dia, kau duduk rumah maisonette, tak terfikir macam rumah kau sunyi ke apa? Dia cakap, ada juga kenapa? Tak adalah, yang pasal sikit hari yang kita lipat rumah kau lagi. Tu aku macam ceritakan, aku macam nampak lagi. Dia kata, okay, to be honest, ni aku bilang kau, tapi kau jangan bilang kakak aku, pasal kakak aku penakut. Parents aku pula tak percaya ni benda. Tapi kadang-kadang aku balik rumah, aku seorang kat rumah, nanti kalau macam aku balik, aku nak naik tangga, aku dengar orang jalan kat bawah. Aku dah start dari hari tu sampai sekarang, dah ajak lipat rumah dia, aku tak datang. Okay. Aku tak nak Busy. datang. Aku tak nak datang. Okay, busy juga. Macam tak mau. Usually but to be honest lah, aku kerja kayu apa, habis hantar makan. Kadang aku malam-malam pun hantar makan dekat daerah rumah maisonette. Sunyi lah. Memang daerah dia maisonette lah, sunyi lah. So kira kan kau cerita dengan cerita aku almost the same, tapi kau main double combo lah. Kau punya is rumah kau, aku pay. Tak as in kau nampak orang yang macam member kau kan. Kira double combo lah. Sure. Dia dengan kakak dia, aku dah fikiran Syul. Lepas hari tu sampai sekarang, dia cakap macam datang rumah aku. Auto reject lah kira Dia kira few years, think about 10 or 9 years ago, itu kira dia baru kahwin. Sebelum yang dia kahwin tu, dia ada mesej aku,
Cakap raya aku open house. Open house pun aku tak datang. Aku tak datang. Aku raya ada open house tau, datang lah. Mana yang mention that tu? Datang lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Cak tak boleh lah, tak. Bukan tak nak. It's just the, nak kata trauma tak trauma. That's why aku nak cakap trauma tapi Bodoh lah. Dia bukan trauma. Testing. Dia macam entahlah nak kata trauma tak traumatic sangat lah. It's just macam, kau tahu macam, to prevent that situation to happen again it's best not to go there anymore lah kan. Nampak efek mahal. Betul. Habis Okay, Ras, kau ada cerita apa? So far tak ada. Aku banyak lah cerita pasal nampak-nampak dalam rumah, tapi semua sama lah pada aku. Semua sama Pasal entah aku maybe aku rasa jin atau korin lah. Yes. Jin atau korin kita. Oh, Korin. Corin. Korin. Saya minta maaf. area kau punya tempat tak ada ke? Ada banyak. Kat luar rumah aku banyak. Ada satu makcik kan, ni jiran lama aku cakap lah. Kat luar koridor aku tu ada macam benda-benda hitam selalu jalan. Tapi so far aku balik, aku tak pernah nampak, tapi aku ada rasa lah macam orang ada perhatian kau dari jauh, tengok kau kan. Bila kau pusing tak ada. That feeling Ni kat area rumah kau? Kat rumah aku, belakang, gate belakang. Gate belakang tu kapak je. Yalah kapak lah. Yang dekat lamppost. Dulu tu lamppost pokok. Oh, Diorang potong jadi lamppost. Tapi area kau yang belakang depan semua tak sunyi pun okey je. Belakang sunyi. Dulu sebelum orang bikin, sunyi gila. So aku pernah duduk sana kan, macam dengan mak aku. Kirakan waktu aku daripada sekolah balik malam. Aku suka balik malam, tak tahu asal. Pukul 12, 1. Tu aku jalan, aku suka masuk pintu belakang. Tu kali tu aku macam tengah jalan, aku dengar orang footstep dekat belakang kapak. Kan footstep kalau kau pijak patches rumput boleh dengar apa. Aku pusing tak ada. Takkan orang tu lari kan. Aku selalu kena. Dan aku balik, aku buat bodoh lah. So satu kali tu cerita aku sama macam Gizo lah. Aku dengan adik aku, ni real life. So aku dengan adik aku, kita tengah goreng telur malam lah. Malam pukul 8 lebih 9 lah. Kita tengah goreng telur kat dapur. Kan korang pernah pergi rumah aku kan. Dapur aku kan dengan pintu dekat apa. So kita tengah goreng telur. Aku dengan adik aku tengah berbual lah. Berbual. Sekali mak aku keluar dari bilik. Mak aku masuk pintu, masuk toilet. So adik aku tengok mak aku. Mana? Nak pergi mana? Tapi mak aku tak nyaut lah. Mak aku jalan masuk toilet. So kita buat bodoh lah. Kita ingat masuk toilet. Tapi pintu toilet, lampu toilet tak on. So kita pun buat bodoh lah. Kira aku cakap dengan adik aku, asal mama macam pelik lah, tak berbual. Masuk toilet, aku pergi buka lampu lah. Lepas aku buka lampu toilet, aku dengan adik aku goreng telur macam biasa. Sekali tiba-tiba mak aku beri salam dan berluar. Oi. Mak aku cakap Assalamualaikum. Aku dengan adik aku terperanjat lah, gate belakang apa. Tu aku tengok mak aku, mana? Sekali mak aku cakap, mama ada kedai lah, pergi beli sardin, nak masak untuk malam, untuk makan. Tu aku cakap dengan adik aku, habis kat toilet siapa? Habis yang korang on lampu tu tak apa? Aku cakap, kat toilet siapa? Terus bila mak aku pergi buka pintu toilet, tak ada orang. Kicu. So rumah aku macam lah. That time kita datang rumah kau okey je. Oh tak bro, kalau siapa yang pandai, rumah aku bahaya. Rumah dia should I say Boleh lah. Bahang to the max. Tak, kalau nak cakap bahang, rumah dia kita tahu apa dia punya. Tak, it's just bahang one of a kindnya bahang. Dia bukan panas biasa tau. Dia bukan panas. Pasal kipas banyak on tu. Bukan pasal rumah kau dia space. Tak. Because it's like Tak, kecil. bukan. Dulu tak gitu. Dia just pure bahang to the next level. Yang bahang ni kira recent ke atau Dah lama. dah lama juga? Dah lama. Tapi kau membesar dekat situ kan? Betul. Oh. Okay lah, aku cerita dengan korang lah. Satu kali dulu aku silat. So waktu set 1 tu, aku pergi set 1 camp. Aku silat kan. Okay lah, aku balik aku dah penat, aku tidur. The whole day aku tidur. And aku pay habit dulu, aku suka gelap kan rumah. Semua gelap, aku suka gelap. Satu lampu pun tak boleh bangun, tak boleh on kalau aku tidur. Dan lepas tu
mak aku, adik aku, bapak aku keluar. Diorang keluar, kira diorang ingatkan aku tak ada kat dalam rumah tau. Kira kan aku dah balik, aku tidur, aku masuk bilik, aku lock pintu, aku tidur. So mak aku ingatkan aku sampai mak apa aku ingat aku tak balik. Daripada camp tu aku tak balik rumah. Serius lah? Aku tidur lah. Aku boleh tidur, mak aku cakap dekat 2 hari. Dan kau pergi mana? Aku tidur lah. Tapi Kau kat dalam bilik? Kau kat dalam bilik? Dalam bilik aku tidur. And mak bapak aku cakap dia tak perasan yang aku dah balik rumah. Kecoh. Allah. Betul, sumpah. Tapi kau tidur for 2 days ke apa? 2 hari aku tidur. All the way? Aku tak bangun. Kau koma ke apa Aku tak tahu. Then lepas tu ada satu kali tu aku bangun dekat pukul 10 lebih ke pukul 11. Bapak aku terus terperanjat lah, dia tak tengok bola. Aku tiba-tiba buka pintu, aku keluar. Aku pergi cari makan. Tiba-tiba aku lapar. Confirm macam bapak dia macam, budak ni keluar daripada alam mana ni? Terus bapak aku cakap, bila kau balik? Aku cakap dah semalam aku dah balik. Terus aku cakap, bapak aku cakap dah nak masuk 2 hari kau tak keluar. Yelah. Kita fikir kau tak balik. So suka aku suka tidur rumah nenek aku. Suka macam merayap lah. Jadi dia ingatkan aku tidur rumah nenek aku, tak bilang. Tapi pintu kau tutup ke? Takkan orang tak buka tengok? Pasal aku gelap kan. Oh. Zaman dulu kan kita tak ada TikTok, tak ada apa. Kita punya phone biasa. Jadi kalau kita masuk tidur, terus tidur. Faham. Jadi tak ada sound apa. Oh. Tapi Kecoh sial. dia literally tak buka pintu and check. Itu lah, diorang pun macam tak perasan. Pasal pintu gelap, bilik tu gelap. So diorang assume yang Aku tak ada orang balik. Tak ada orang. Jadi diorang pun don't bother to just open. Pasal family aku dia tak suka macam peep lah. Lagi member tidur all the way sampai besoknya Takkan tak dengar berdengkur. Mungkin dulu tak ada, tak kuat macam sekarang. Maybe. Jadi Yang kau tidur 2 hari, umur kau berapa? 13. 13 tak lah man. Belum. So ada banyak 2 kali terjadi benda yang aku alam paling seram dalam hidup aku kat rumah aku. So satu kali tu pun sama. Aku tidur kat bilik mak aku pula. Kira aku tak tahu macam it happens lah. Aku kat bilik mak aku. So orang selalu cakap jangan tidur time maghrib kan. Betul. Tapi aku rembat lah. Aku tidur, aku tak ingat dunia. Aku tak ingat pukul berapa aku bangun, pukul berapa aku tidur gitu. Satu kali tu aku tengah tidur. Okay, korang tahu every corner macam ada every inch kan. Every inch macam ada space. Katil kau takkan boleh either sini ada gap atau sini ada gap kan. Betul. Okay, so it happens on aku punya right side. So aku tengah tidur. Aku tak ingat tu pukul berapa. Tapi as usual lah, aku suka gelap kan. Semua bilik rumah, hall rumah aku suka gelap kan. Okay. Tapi mak aku marah. Mak aku cakap at least satu lampu nak kena on. Orang tua memang tua lah. Betul. Tapi aku tak suka. Yalah. Aku tak suka. Then aku tidur. So satu kali tu aku macam tersadar lah, macam half awake tapi belum fully awake. Aku dengar ada macam gini lah kat tepi aku. Orang betul. Growling lah. Satu kali tau. Dan lepas tu aku buat bodoh lah. Aku tidur juga. Tidur, tapi aku tengah facing kanan lah. So aku dengar lagi second time. So aku macam dah rasa start irritating kan. The third time dia macam marah bay. Serius lah. Betul, sumpah demi Allah. Dia macam marah. Aku terus bangun. Aku bangun dekat the edge tu, aku nampak 2 biji mata merah je bay. Kat ujung katil. On the right, on the kanan tu. Ish. Aku terus terperanjat. Aku bangun, aku istighfar, aku terus caw keluar. Serius Aku terus caw keluar rumah aku. Aku tak masuk rumah selagi mak bapak aku tak balik. Kira aku boleh imagine sial. Aku duduk kat luar rumah. Sumpah, aku duduk kat luar rumah. Aku jalan, aku pusing. Aku berdiri saya pada rumah. Aku duduk kat luar rumah aku. Kat luar rumah aku duduk sampai mak bapak aku balik. Terus bila diorang balik, dia tanya aku, Sal, kau kat luar kena kacau apa? Tu bapak aku dah tahu lah. Faham? Bapak aku cakap, tu lah kau tidur lagi time-time maghrib. Gelap-gelap kan lagi lah rumah. Kan jin dah marah. Interesting. Saya nampak kalau time nak masuk maghrib tu kan, kalau boleh elakkan daripada tidur lah. Kalau tidak, jumpalah members. Tapi benda ni kira aku cerita je lah, based on experience. Boleh percaya, tak nak percaya tak apa. Faham. Okey, itu je saja masa yang kita ada buat masa sekarang ni.
sebelum kita nak habiskan tirai ni, aku ada satu teka-teki. Carry on. Teka-teki dia dah Serius lah, dah 1 jam. 1 jam. 1 jam. 40 Setengah jam. minit dah. 1 jam saja. So okay, teka-teki dia, dalam banyak-banyak hantu, hantu apa yang pandai silat? Senang je. Cuba korang teka. Takkan hantu lah Betul. Tepuk tangan. Efek tepuk tangan. Mana bunyi tepuk tangan? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Yeah, betul sekali. Tapi kan hantu. Hantu apa? Tu hang, ni han. Tak kisahlah, bunyi dia akan sama. Alah, intonation pula dia main. Bodoh. Okey lah. Jom pakcik-pakcik betul lah. Sudah. Okey, Silakan. so pada anda yang dengar, sila follow kita lah dekat social media TikTok dan juga Instagram. Dan subscribe kat Spotify kita. Ini adalah episod pertama kita yang official. Kita akan release Next week, insyaAllah. InsyaAllah next week. By next week dah dengar lah ni benda. Okay, dan it comes with video. So, dan yalah, kita pun akan release the snippets of every new episodes dekat both kita per TikTok dan juga Instagram. InsyaAllah. So, apa kita per TikTok dan Instagram ialah Diari Misteri Podcast SG. Okay, Diari Misteri Podcast SG. Dengan ini, episod pertama, kita nak menutup tirai dengan sebentar, kalau ada apa-apa cerita nak kongsi, okay, boleh juga email kat kita diarimisteri.podcast@gmail.com. Okay, dengan ini kita ingin menutupkan tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.